Suatu malam, Abu Nawas sedang mencari kayu api di perpustakaan lama milik seorang ulama yang telah wafat. Di satu sudut berdebu, dia menemui sebuah buku besar berjudul Kitab Masa Depan. Dengan rasa ingin tahu, Abu Nawas membuka buku itu. Terkejutnya dia, setiap muka surat menulis kejadian yang bakal berlaku esok, lusa dan seterusnya. Dia pun guna ramalan dari buku itu untuk bantu orang. Memberitahu petani bila hujan turun, memberi amaran pada pedagang tentang kecurian, dan menyelamatkan budak dari tertimpa dahan pokok. Semua orang menganggap Abu Nawas sebagai orang suci, tapi lama-kelamaan dia jadi letih. Semua orang bergantung padanya. Maka satu hari dia sembunyikan buku itu. Bila ditanya kenapa, Abu Nawas menjawab, kalau semua orang tahu masa depan, siapa pula nak belajar dari kesilapan? Sejak itu, Abu Nawas kembali menjadi orang biasa, tapi dihormati bukan kerana tahu masa depan, tapi kerana kebijaksanaan yang sentiasa tepat pada waktunya.